3mm, okay, jet road 4mm, 6mm ataupun 9mm. KCDT akan sharekan saiz yang sesuai. Okay, stay tune, tengok video ni sampai habis. Okay, siapa yang belum follow boleh follow atau subscribe. Thank you support. Okay, untuk saiz timing chain, okay, untuk yang dah jet road, okay. Jadi kat sini KCDT akan sharekan siapa yang jet road 3mm, 4mm, jet 6mm dan jet 9mm. Jadi KCDT akan sharekan saiz yang sesuai untuk timing chain yang dah jet 3mm, 4mm, 6mm atau 9mm. Okay, jadi ni KCDT bagi anggaran untuk timing chain siapa yang dah jet motor dia. KCDT akan share kan saiz-saiz yang sesuai lah. Okay, siapa yang dah pakai blok 53 jet 3mm ke, blok 56 jet 4mm atau blok 58 jet 6mm. Okay, jadi KCDT akan share kan saiz timing chain yang sesuai. Okay, jadi kat sini untuk 3mm, okay, untuk 3mm dengan 4mm ni boleh pakai saiz 92L. Okay, jadi tu saiz yang sesuai lah. Dan seterusnya untuk jet 6mm boleh pakai saiz 94L. Okay, ni kod dia. Okay, 92L, 94L. Okay, jadi ni kod dia lah, jangan salah pula. Okay, jangan salah pilih pula. Jadi ni yang kod dia lah. Jadi yang seterusnya untuk jet 9mm ni saiz yang sesuai adalah 96L. Okay, ni kod dia. Jadi nanti kalau nak beli kat kedai nanti, okay, boleh minta yang ni lah. 3mm dengan 4mm saiz timing chain dia adalah 92L. Siapa yang pakai jet 6mm saiz dia 94L. Okay, ni kod dia. Kalau nak beli kat kedai, okay, nanti bagi tahu ni kod dia. Contoh jet 6mm, minta kat kedai nak timing chain class 1 untuk saiz 94L. Okay, kalau siapa yang jet 9mm minta dekat kedai, saya nak beli timing chain untuk 96L. Okay, ni kod dia. Jadi boleh support di kedai berdekatan kawan-kawan. Okay, bengkel-bengkel yang berdekatan boleh support. Jadi ni antara barang-barang yang perlulah untuk kita pakai supaya rantai kita tak terlalu tegang, tak terlalu kendur. Okay, DJ Abi di zaman-zaman edan, belum dilamar sudah sekian mar.